guna Easy ni memang senang. Sini aku ajar. Pertama sekali, korang pastikan hidupkan kereta korang dan hidupkan aircon max. Lepas tu keluarkan Easy ni. Dia akan macam ni lah. Okay. Sebelum korang on ni benda, korang goncang dulu. Goncang kuat-kuat. Then korang akan nampak ada satu button macam ni. Hidupkan dia. Senang saja. Okay, pastikan dia di tengah-tengah lah. Macam ni. Biarkan dia di dalam 15 minit. Tutupkan pintu lah. Then lepas tu kau akan nampak dia punya lipas-lipas terkeluar di dalam kereta ni. Kita tunggu 15 minit. 15 minit, jom kita kutip lipas. Korang nampak ni ya? Ni. Dia ada lipas guys. Okay, ni satu ekor. Okay, ekor yang kedua. Ni masih hidup sikit-sikit, mamai-mamai. Okay, belakang pula ni. Kita orang belakang. Ada tak? Tak ada. Kalau di sini bahagian sini tak ada. Tapi bahagian sini dia ada 2 ekor guys. 2 ekor. Ini kita kutip dulu ya. Kutip 1 2. Ni nampak ni. Total 4 ekor. Bahagian depan pula. Ini banyak guys. Ini banyak. Ada 3 ekor. 1 2 3. Inilah hasilnya bila kau basmi kereta menggunakan Easy. Jadi, untuk di luar sana, kalau kereta korang rasa ada lipas ataupun suka makan dalaman kereta macam aku, korang gunalah Easy untuk membasmi lipas. Yang penting, Sabah dan Sarawak boleh beli sudah ya guys. Okay, Easy pembasmian lipas dalaman kereta anda yang sentiasa luar biasa. Boy.